Embas terus mempergiat usaha membanteras penularan wabak denggi menerusi pelaksanaan operasi penguatkuasaan bersepadu Aedes di kawasan Taman Saga baru-baru ini. Operasi tersebut dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Kota Setar, melibatkan Jabatan Kesihatan Persekitaran dan bahagian penguatkuasaan Embas. Sebanyak 252 premis telah dilawati dalam operasi ini dengan 119 premis berjaya diperiksa, manakala 125 premis didapati berkunci dan 8 premis lagi merupakan premis kosong. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah memberi tumpuan kepada pemeriksaan tempat pembiakan jentik-jentik Aedes serta menyalurkan khidmat nasihat kepada penduduk setempat. Tiada sebarang notis atau kompaun dikeluarkan oleh pihak PKD sepanjang operasi dijalankan. Sementara itu, Embas telah mengeluarkan 3 notis atas pelbagai kesalahan di bawah undang-undang kecil berkaitan. Sebanyak 12 kompaun turut dikenakan terhadap pemilik premis yang gagal mematuhi peraturan ditetapkan. Embas menyeru orang ramai agar sentiasa menjaga kebersihan persekitaran dan memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes di premis masing-masing.